Yang di sini ya. 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 Apa tu? Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so hari ini kita akan mulakan program sulam kita bersama dengan Syarikat Mas Bukti. Ini kami daripada pihak UiTM Alor Gajah, Sawangan Melaka. Ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syarikat Mas Bukti dalam menjayakan program kita sulam kapal kali ini. Dia tahu apa sulam tu ni? Sulam tu servis learning. Service university learning and Service Learning Malaysia University for Society. Terima kasih untuk peluang yang pihak Mas Bukti berikan kepada kami, untuk pengalaman yang berharga kepada kami sebagai seorang pelajar dan dapat membuka ruang kepada kami untuk memahami lebih dekat dengan peranan industri dalam pembangunan masyarakat. So dengan ini saya menjemput kumpulan pertama untuk ke sesi interview. Kami tak jelas lah. Ni apa fokus kamu nak datang sini untuk apa? Tahu tak nak buat apa? Tak ada bersyarah? Syarah tak ada? Tak ada? Apa yang kamu nak datang ni kamu nak apa ni? Nak lawat kedai ke? Nak kenal seputinya perusahaan ke? Apa sebenarnya target? Dia lawatan ni macam kita nak bagi ni lah, nak bagi channel kedai Encik lah. Kedai Encik ni untuk dia mengembang lagi. Kita bagi nasihat lah macam tu je. Bagi nasihat. Review ni kita macam apa yang kekurangan dia nampak lah. Kekurangan dia apa yang kebolehan dia yang boleh tu kita boleh nak mengembangkan lagi lah idea kedai Encik ni. Okay. Cawangan dah ada banyak kan, tapi kita boleh luaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya Muhammad Nur bin Ma'rum sebagai owner lah Mas Bukti ini. Sebelah saya ni dia punya inilah apa kata partner dalam dan luar lah. Isteri saya yang nombor 1 dari nombor 4 lah buat masa ni lah kan. Alhamdulillah, so yang amat membantu saya dan amat menyayangi saya. Saya terima kasih banyak pada semua yang hadir pada petang ini. Ada maksud untuk datang dalam untuk membantu kami lah. Saya sendiri pun tadi terfikir kan, ni datang untuk apa ni kan. Sebab saya sendiri kalau saya bukan business study lah, tapi saya ni dulu daripada kecil orang meniaga orang yang berada di lapangan. Masa kecil dulu, masa ingat sekolah rendah lagi, abah berniaga di kedai runcit. Bila dulu ada orang kata panggil wayang kandar. Tahu tak wayang kandar? Kau tak tahu kan? Wayang kandar ni udah bahagian filem negara datang ke kampung kan. Selalu dia tayangkan dia punya kegiatan negara tu adalah buat dia tayanglah filem-filem yang punya lapor dan sebagainya.
Masa tu saya ambil barang kedai abah tu, bawalah kacang ke apa, niaga kat tepi-tepi tu. Dia laku, memang laku lah. Orang tengah-tengah benda jaga IT dan sebagainya. Jadi itulah permulaan berniaga lah. Minat berniaga ni, minat. Segi ilmu berniaga ni tak ada sangat pun. Marah pun tak, saya pun tak ada pergi pun, usaha marah-marah pun tak panggil pun. Tapi daripada minat tu lahir daripada lahirlah akan aktiviti yang sepatutnya berlaku lah untuk orang berniaga kan. Kalau kita berniaga ni nak untung. Jadi apa benda yang boleh menguntungkan, yang itulah kita usahakan. Saya ni je guru lah dulu. Dia dah pencet dalam 5 tahun, dia pun buka tuition ke atas ni. Pun alhamdulillah. Salah seorang murid tuition ni lah. Murid tuition Cikgu Salina. Jadi itulah harapan saya pun fikir dia kalau datang sini untuk membantu, alhamdulillah. Kalau nak bagi ilmu tentang perniagaan ni, adik-adik semua, anak-anak semua lebih memahami sebab adik-adik semua, anak-anak semua belajar di UiTM tentang bisnes kan. Jadi ilmu ada, tapi segi praktikal dia tak adalah kan. Tak buat hanya teori je. Kami ni daripada satu kedai dulu, kecil je kat ujung sana. Lepas tu beli dekat sini, mula setingkat, naik 3 tingkat, lepas tu ada cawangan sekarang ada 4. Mas Putih ni ada 5 cawangan. Ada semua sekali lah, semua ada 5. Dan dia katakan bisnes ni lebih pada bisnes anak beranak lah. Sebab semua pengurus di kedai-kedai semua ada anak-anak pakcik semua. Yang kat sini pun ada 2 orang anak pakcik kat sini. Ada seorang je yang anak-anak pakcik semua belajar kat U lah. 2 UiTM. Ada 2 orang UiTM. Seorang lendu dulu. Lepas tu sambung ijazah kat Perlis tau. Dia pun dapat first class kat sana. Kat Perlis. Dia kerja kat sini kat Mas Putih. Anak cik yang nombor 4 je. Nombor 3. Dia doktor. Baru habis master doktor. Ada seorang dia kerja kerajaan lain, semua tolong pakcik berniaga. Alhamdulillah dengan berkat berniaga ini berkembang hinggalah ada 5 kedai lah sekarang ni. Sebenarnya ada 2 lagi, ada 7. 2 lagi dah tutup lah. Sebab segi pulangannya tak, maknanya overhead lebih tinggi daripada pendapatan. Jadi kena tutup lah. Bertahan juga dalam setahun 4 bulan. Dinilai dan ditiara senayan. Tapi ini insyaAllah 5 ni Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kekalkan lah. 5 ni bertahan dan insyaAllah akan bertambah lagi lah. Lagi mungkin dalam masa 2 tahun lagi insyaAllah. Segi pengurusan perniagaan, kalau saya lihat adalah pembantu saya bagikan sikit. Saya tengok banyak lebih kepada keuangan kan. Keuangan. Oleh mana pun saya elok, kalau boleh nak elok ada sulam apa ni? Itu mukadimah dah. Kalau bolehlah saya serahkan pada anak-anak semua untuk meneruskan program ini lah. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Alia. Ini Farina. Orang nak buat tanya Encik sedikit tentang pekerja dekat sini. Nak tanya dekat sini, Mas Bukti ada berapa ramai pekerja? Semua dalam 25 orang. 25 orang? Oh, dia orang kerja macam mana? Bahas tentang pekerjaan dia orang tu. Berapa orang kerja dekat ni? Berapa orang dekat sini? Di kuartal dalam tiap cawangan ada 3 dan 2 pekerja lah. Satu di kuartal, satu di bahagian mengisi barang dan satu bahagian pembersihan. Campur semualah orang je buat. Itulah ketua. Yang kat sini kalau di kuartal dalam ada 6 orang 6 orang lah di kuartal. Bahagian pembersihan ada 2 orang. Yang lain tu isi barang, hantar barang. Ambil barang, hantar barang, itulah. Siapa yang menguruskan diorang ni? Macam siapa yang letakkan diorang pergi sini, yang ni pergi sini? Pakcik lah, pakcik dengan pakcik lah. Saya nak tanya, kalau kedai ni nak ambil pekerja baru kan, macam mana diorang ni?
Encik keluarkan macam surat tu. Ada iklan di Facebook lah. Oh, iklan di Facebook. Kami ada satu orang staff yang namanya Fazli tadi. Dia bahagian MCT lah, kedai ni. Jadi semua bapa iklan dan sebagainya. Faham. Lepas tu macam ada ke macam nak certain skill lah baru boleh kerja kat sini lah macam tu. Ke tak? Mas Buti ni dia tak ada orang kata kelulusan lah. Daripada PMR dia PMR sampai ke ijazah. Di kaunter dia berakan semua ijazah. Di kaunter tu banyakkan semua ijazah. Mana orang yang agak cerdik sikit tu dia pergi kaunter lah. Yang kurang sikit tu bagian isi barang kan. Memanglah itu. Alhamdulillah lah. Di kaunter tu kebanyakan dah kerja, ada yang 5-6 tahun dah kerja kat situ. Faham. Lepas tu susah tak nak cari pekerja baru? Kalau nak cari pekerja ataupun pekerja lama kan, nak bagi dia kerja lama dengan kita ke ada yang kat sini baru kerja dah boleh? Alhamdulillah rasanya kat sini ramai yang tak nak berhenti lah. Mungkin segi kita menguruskan mereka lah kan. Salah satunya gaji kita ikut standard lah, standard pejabat buruh. Yang kedua dia kita bagi makan tengah hari kat sini, tengah hari makan semua dah siapkan. Yang ketiga ni kita ada bonus untuk hari raya dan bonus untuk hujung tahun untuk sekolah kita bagi. Dan juga kita lain adalah 5 tahun kerja ada pelancongan. Dah ramai dah dapat. Dah 10 tahun kerja kita bagi aktiviti untuk umrah. Itu ada seorang pun dapat. Yang kalau 20 tahun kerja insyaAllah kita bagi bantuan haji lah. Bukan bagi semua, tapi sebahagian besar lah kita akan bagi. Tapi masa ni kedai ni baru dalam, saya bermula 2011, 2010 hujung 12 sebelah lah. Kan 2025 dah baru 14 tahun lah. Lebih kurang insyaAllah. Kalau dari segi kehadiran pekerja macam mana ada paskat? Ada paskat. Hanya kalau jangan lambat. Kat atas ni paskat tuition. Tu lah. Tu. Staff kat bawah kat kaunter. Budak tuition pun pakai paskat. Nak pantau. Lepas tu kalau nak tengok pekerja ni kan, macam mana cik? Tengok dia ni okey ke tak okey ke? Macam prestasi dia bekerja lah kan? Malas tu. Yalah, mata kita boleh menilai lah. Kita tahu lah orang rajin macam mana, orang malas macam mana kan, orang penting macam mana. Benda tu benda yang orang kata yang lumrah lah, yang biasa lah. Kan? Ni, cik nak berkongsi ke? Okey, kebanyakan staff ni ada makcik. Bila makcik rasa macam perlu kepada campur tangan pakcik, baru makcik akan share dengan pakcik lah. Sebab kebanyakannya akan macam ada masalah-masalah tertentu. Tapi masalah tu sebenarnya kecil je yang kalau pandai kita tackle, insya-Allah tak ada masalah. Jadi pekerja-pekerja ni sebenarnya okey saja. Jangan kita tengok satu orang tu kita rasa macam ada je masalah kat dia. No. Kita kena bantu dan kita kena bimbing dia lah. Kalau dia ada buat silap sikit tu, kita cuba perbetulkan keadaan. Sebab itu ramai staf di sini yang boleh bertahan. Macam kita punya Fazli ni pun dah 4 tahun lebih dah. So, kami di sini tak anggap macam pekerja sangat. Macam keluarga lah. Sebab itu kita dapat makan bersama. Kadang-kadang staf yang bagian masak ni pun dia buat sarapan pagi. Kadang-kadang petang lah macam ni. Adalah. Maknanya rezeki tu Allah yang bagi. Tinggal lagi kita share. Lagi banyak kita share, lagi banyak kita dapat daripada Allah juga. Okay? Antara kalau pekerja baru masuk, antara yang saya tanya adalah awak sembahyang 5 waktu lah. Itu soalan penting. Solat sembahyang, solat 5 waktu. Lepas tu yang lain lah. Kan? Yang lain tu kita boleh lihat sendiri lah. Lepas tu ada ke buat macam apa-apa program latihan macam untuk bimbing pekerja, naikkan prestasi pekerja?
Sebab kedai ni kedai runcit kan. Kedai runcit tu. Kemahiran tu tak perlu sangat pun, kecuali bahagian ICT lah. Itu memang jangan nak mahir pun. Kecuali dan di kuantar pun benda tu satu hari je orang belajar pun tak dapat dah. Jadi kemahiran yang bentuk kepada yang tertentu tu tak adalah, tak perlu sangat kedai ni. Yang paling pentingnya amanah, rajin dan mengikut perintah lah. Itu je lah ciri-ciri yang diperlukan. Kan isi kurma dalam plastik saya tak mahir pun kan. Yang mahir dia perlu tengok mata dia elok lah, tengok timbang tu. Timbang sekilo jangan timbang 260 gram pula gitulah. Lepas tu next sekali ada tak cik tanya macam kerja macam ada masalah, apa-apa masalah atau isu pasal pekerjaan diorang kat sini, pasal macam ada balas dari diorang lah. Yalah. Rasanya macam tak ada lah. Adalah masalah. Mungkin peribadi kan, masalah peribadi. Orang yang kadang ada masalah daripada rumah dia, daripada diri dia sendiri, itulah yang berlaku. Dan kita nasihat lah. Ada yang kadang datang lambat kan. Ada yang kadang tu ponteng kan, duduk berbual kat luar. Benda-benda tu insyaAllah kita baiki dari masa ke semasa lah. Kalau macam ponteng tu, kalau tanya betul lah kenapa tak boleh datang awal juga. Okey, tak apa, kedai ni buka 8.30 kan. Dia datang pukul 9. Okey, tak apa, datang pukul 9 tapi balik lambat. Itulah. Jadi kita ada toleransi lah. Kita adalah kita terlampau ni, kita strict sangat tak ada lah. Faham Ni tahu apa ni? Dah tahu apa dah? Tahu nak akhir. Cikgu Salina nak tanya, berapa orang yang minat untuk berniaga? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan, serius lah, serius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahniah. Cikgu Salina ucapkan tahniah. Sebab apa? 9/10 rezeki itu datang daripada berniaga. Kalau kamu makan gaji, pertengahan bulan kamu dah rasa macam sikit. Kamu dah berkira-kira hari nak terima gaji. Tapi kalau orang bisnes ni, dia bisnes dia pusing. Pandai dia pusing, pandai dia simpan, insyaAllah. Tinggal lagi, betul-betul disiplin. Sebab pakcik, daripada pakcik punya bapak, ada kedai buncit. Cikgu Salina punya family pun family business juga. Ada kilang padi, ada kilang papan. So kami berdua ni daripada background family yang business. Jadi kami memang suka kepada business. So anak-anak pun kami guide daripada kecil. Maksud daripada kecil itu adalah pakcik ni dulu bermula dengan pasar malam, pasar tani. Tu fikir? Sanggup? Keluarkan barang daripada van, letak meja, susun barang, petang simpan. Itulah kerja pakcik. Padahal pakcik ni dulu ada pekerjaan tetap. Dia dengan syarikat telefon. Tapi habis dia syarikat telefon, kalau ada peluang untuk berniaga pasar tani pasar malam, dia akan buka. Tapi bila time solat, tutup. So Allah jaga. Jangan risau. Apabila kita utamakan Allah, yang lain tak beres. Jangan ingat, aku nak pergi semayang, tapi sebenarnya dengan barang-barang, jangan risau. Dan pastikan kita keluarkan zakat dan ada sedekah supaya berkat. Itulah. Jadi pada Cikgu Salina, walaupun Cikgu Salina dah makan gaji selama 29 tahun, Cikgu Salina dah pension 9 tahun. Pakcik saya cakap 9 tahun. Sudah berkhidmat hampir 29 tahun. Walaupun ada pension, tapi Cikgu Salina tetap ada bisnes sendiri. Ada tuition, tapi Cikgu Salina sendiri bayar sewa tuition dekat pakcik. Sebab kita bisnes. Bukannya kata orang boleh lebih kurang, no. Nampak? Jadi kalau yang minat tu, cuba cari mana kelebihan kamu. Sebab kalau ikutkan bisnes makan ni, hari-hari orang makan. Betul tak? Tinggal lagi, kita kena tengok
makanan yang kita jual tu okey ke, halal ke, bersihnya macam mana. Sebab dalam Islam ni dia ada kewajipan buat dia. Makanan yang halal lagi toyib. Toyib tu apa? Bersih. Jadi kita kena ambil berat. Apa yang kita nak jual tu kalau boleh biar berkat. Contoh, ada pelajar tuition. Dia dah benda bisnes juga. Family dia. Tapi bila cikgu Sarina tanya, mak ayah kan bisnes apa? Dia segan. Kalau boleh dia tak nak cakap. Sebab dia kembar, satu lelaki satu perempuan. Cikgu Sarina tengok dia datang, kereta, motor. Bila belanja, duit. Tak ada masalah. Tapi bila cikgu Sarina nak tanya juga, bisnes apa ni? Dia memang segan. Sebab dia baik juga. Baik. Cikgu Sarina tanya juga, bisnes big. Dia nak cakap tu punya rakyat. Sebab dia tahu keberkatan jual bisnes big tu dia tahu. Tinggal lagi fikir sendirilah. Walaupun banyak dapatnya. Dia faham. Tapi berkemungkinan mak bapak dia. Jadi carilah bisnes yang boleh datangkan pahala dunia dan pahala akhirat. Pahala dunia dan pahala akhirat. Itu yang kita nak. Dan jangan lupa untuk kita ada program bersama dengan masyarakat juga. Macam hari ini kita ada kelas tadi. Kelas Al-Quran. Kat sini lah. Kat atas ni ada lagi ada kelas. Mereka sewa. Kat atas ada kelas bahasa Arab. Jadi di kelas seperti ni jangan pandang satu hala saja. Jangan pandang untuk bisnes saja. So kita kena fikir banyak aspek supaya berkat lagi apa yang kita usahakan. Okay? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada tuan-tuan. Kami dari nama saya Muhammad dari IAP Plan untuk Operation ingin menanyakan beberapa soalan berkenaan dengan operasi. Ini berganti apa? Berganti apa ini? Recount. Semua sekali ni. Untuk soalan pertama, bolehkah tuan dan tuan sebagai ikhlas untuk struktur department operasi di organisasi. Ini bos dia ni kan bos. Lepas tu anak-anak sebagai banyakkan pengurus cawangan semua. Dan itu bekerja lah. Kerja dia yang cik beritahu tadi yang ada yang di tak adalah latih tapi dia orang faham lah yang bahagian kuarter ada seorang. Bahagian dapur ada seorang, bahagian untuk bahagian basah frozen ada seorang jaga. Lepas tu yang bahagian bahagian barang-barang, yang order barang, yang pastikan barang dah habis kena order, itu ada seorang. Walaupun semua tu dilaporkan oleh pakcik lah. Pakcik yang untuk order-order ni ada terus ada yang order melalui pakcik lah. Maknanya nak cerita yang segi syata organisasi je tak adalah. Tapi itulah lebih kurang kan. Faham ke? Ada satu anak pakcik dia pakai akaun. Sebab dia ambil akaun. Dia mudah. Yang daripada UiTM tu. Soalan kedua, bagaimanakah mengendalikan proses penerimaan, penyimpanan dan penyerahan produk daripada usahawan muslim berkaitan. Produk di Mas Buti ni mula-mula dulu kan mesti cari sendiri kat kedai-kedai kawan. Tengok ambil nombor telefon nak hantar barang. Sekarang tak payah dah, dia orang cari kita. Bila kita dah ada nama ni kan, Mas Buti dia orang banyak kan tahu dah. Yang berebut nak hantar barang ke sini. Ada yang dah 2-3 barang yang sama kita tak terima lah. Tapi alhamdulillah buat masa ni kebanyakan barang kita ni alhamdulillah dapat lah. Maksudnya segi bekalan tu cukup lah. Adalah kadang-kadang berlaku
terhenti bekalan macam ayam kan. Itu tengoklah. Ada itu pun isu negara lah, bukan isu Mas Mukti je. Berlaku satu negara yang berlaku, kita pun terkesan juga. Jadi alhamdulillah buat masa ni, yang sini agak barang yang agak banyak modal dia, ayam lah. Ayam, barang-barang frozen kan. Yang kalau sekali beli tu berbelah ribu lah sekali datang bil dia. Dan juga barang-barang yang lain lah, macam beras semua tu. Sekali order dalam belah-belah ribu juga tu. Maksudnya benda tu itu pun berlaku kan sekali kan, beras ada masalah kan. Beras nasional. Tapi alhamdulillah sekarang ni nampaknya segi bekalan tu mencukupi lah. Mas Putih ni ada kurung di mana kita simpan makanan sejuk beku dekat kurung. So sekali kita order ayam 100 ekor. So ada kurung. Kemudian macam kurma, buah-buah, sayur kita ada chiller room. Bukan peti ais yang kecil-kecil ini yang besar. Okay, untuk soalan yang ketiga, sistem apakah yang Mas Putih buat dan POS lah, POS. POS. Tahu kan? Tak tahu. Kau tulis je lah POS. POS ni kalau ikut segi makna dia, apa? Point of sales system. Point of sales system. Memang benda tu benda yang dah diprogramkan lah, kita beli je. Program tu kita beli dan diorang belajar guna, alhamdulillah. Benda sekali kita belajar macam mana dapat lah. Tak ada masalah. Benda syarikat lah. Syarikat yang dah siapkan. Dia install dekat sini. Belakang tak dengar. Oh, pakai mic. Oh, sorry. Yang sistem yang digunakan tadi POS. POS. Point of sale system. Point of sale system. Kita buka ke? Benda ni kita beli daripada syarikat lah. Dia hardware tu kan, syarikat beli, diorang siap pasang, ajar semua, alhamdulillah. Benda pun biasanya dalam 5 tahun sekali kena tukar lah sistem. Ataupun di-upgradekan. Okay? Faham? Untuk soalan yang keempat, bagaimanakah memastikan produk terutamanya barang yang tidak rosak disimpan dalam keadaan yang selamat? Yang kalau masuk tadi kan sejuk kan, fully aircon sini. Memang aircon keliling semua memang. Kita alhamdulillah segi barang-barang yang rosak tak adalah, kecuali kalau listrik padam lah. Tapi yang expired tu ada. Yang expired tu adalah staff yang akan melihat lah. Kita ada store untuk penyimpanan barang kering. Untuk soalan kelima, adakah terdapat sebarang cabaran berkaitan dengan dapat inventory dalam kekurangan stok atau stok? Yang tadi dah sebut tadi tu kan, kekurangan stok ini berlaku biasanya isu negara lah. Sebab pakcik kedai ni alhamdulillah sebagai pemborong utama lah kebanyakan. Mana kalau orang lain, kalau macam ayam tu, kita ada 5 syarikat ayam besar. Antaranya ayam Delima, ayam Bismi, ayam ada Tozin, ayam tu satu ayam yang lain tu tak banyaklah. Maknanya sekali order tu dah 500 ekor sekali dia hantar. Kan? Maksudnya kalau terputus tu, semua syarikat ayam ni pun akan terputus. Kebanyakan syarikat ayam ni ada sendiri yang dia punya, ada belayam sendiri, ada juga yang ambil pada orang lain. Walaupun kalau dah berlaku isu negara tu, memang benda tu banyakkan akan short lah. Okey, untuk soalan yang keenam, bagaimanakah Mas Putih mengurus logistik untuk mengutip produk dari pembekal dan penghantar kepada pelanggan atau dijual? Daripada pembekal, diorang semua hantar lah. Diorang hantar ke kita. Sebab kita order banyak kan. Dia memang ada penghantaran. Kalau yang ada juga yang kita ambil sendiri di Kuala Lumpur, ada juga. Di Shah Alam pun itu pun ada. Dan bekal yang kecil-kecil ni diorang datang sini lah. Macam frozen kan. Kuih korang makan tadi. Ada juga yang diorang hantar yang
Pembuat tu di Seremban lah kebanyakan. Tapi yang besar tu di Johor. Sekali hantar, sekali order tu dalam 20,000 sekali dia hantar. Itu jual hantar sendiri lah. Walaupun kos pengantaran pun kadang kita juga kena. Dia kena daripada kita juga lah. Yang kecuali kalau sekarang ni ada barang-barang macam minyak zaituna, antara hot item kat sini lah, Mas Buti ni. Minyak zaituna. Yang tu banyakkan beli melalui inilah. Melalui apa ya? Online. Dia orang ambil, lepas jual hantar. Kita buat live lah. Macam pagi tadi kami buat live. So sekarang ni dia punya apa ni, suasana untuk membeli, untuk shopping tu banyaknya daripada, kecuali abang-abang basah ni dia orang datang lah. Online ni juga termasuk Mas Putih ni jadi apa ni, drop apa nama apa? Drop. Tentu macam-macam. Sekarang ni kan. Jadi macam anak-anak ni kena pandai sistem yang lebih canggih lah. So, kami pun mencari orang yang pandai untuk jadi TikToker lah. Beli serai, beli apa? Ada kering pun dekat ni. Shopee. Sikit punya hal pun boleh online. Wow. Kita soalan nombor 7. Jika Mas Putih menggunakan perkhidmatan pengantaran prestasi dari luar atau ada tulis. Dua-dua dia. COD lah banyaknya. Yang mana tinggal-tinggal kat rumah ni, tak ada kenderaan. So kita hantar barang secara COD. Yang mana beli secara online, kita post lah. Terus soalan nombor 8. Apakah cabaran utama yang Mas Putih hadapi dalam meneruskan pengantaran dan pembelian pasar? Kalau yang post ni, kalau cabarannya yang tapi tak besar lah. Kalau kita buat sistem COD tu. Dia banyak je kan orang buat COD bila kita open COD. Kadang-kadang tak ada rumah dan kena hantar balik kat sini. Itu je lah. Dan kalau yang apa ni, yang kita hantar ke rumah-rumah ni, ambil masa lah sikit. Sebab staff kena settlekan kedai dulu dan dah lambat lah sikit untuk kita hantar ke rumah pelanggan. Untuk soalan nombor 9, bagaimanakah Mas Putih memastikan semua produk yang dikumpulkan memenuhi piawai halal, kebersihan dan kualiti? Segi halal ni memang berbekal lah yang memastikan. Bekal yang datang kebanyakan ada dah rujuk pada JAKIM lah, ataupun apa yang halal JAKIM lah kan. Halal JAKIM kan. Memang ada barang-barang kebanyakan sekarang ni memang ada KKM. Ada KKM yang kulusan. Terutamanya yang ada tulis untuk sakit perut ke, sakit kepala ke, yang tu wajib ada KKM. Sebab kami pun dah banyak kali kena saman. Tahun ni dah 4,000 kena saman. Barang tu kita pun tak pasti, rupanya kena juga KKM. Dulu yang ada yang tahu sebelum ni yang ada kapsul yang masuk dalam perut je. Kan sapu kat luar pun nak KKM. Minyak sapu. Bukan minyak angin. Bukan sebarang barang lah boleh kita buat, kita jual tak boleh. Perlu ada KKM juga. Bahagian farmasis akan datang cek barang. So kalau barang tu tak ada KKM, habis dia rampas. Abi kena panggil. Jawablah. Kata kat rampas, dia bayar denda je. Bayar denda. Soalan seterusnya nak tanya, Mas Putih dia ada orang kata garis panduan tak untuk kualiti barang dia yang Mas Putih kena patuh ataupun usahawan sendirilah sebelum Mas Putih nak terima daripada supplier luar dan diorang nak macam mana Mas Putih check dia punya kualiti produk sebelum. Satu tadi KKM lah. Tak ada KKM tu tak ada persoalan lah. Yang keduanya kalau macam barang frozen ni mesti ada tarikh hayat, jangka hayat je. Barang nak hantar tu mesti ada jangka hayat kat situ. Ada ingredient dia. Ingredient tu tak ada sangat lah. Sebab yang tu barang-barang yang macam kecil-kecil lah. Macam karipap ke kan, hantar kan. Itu je lah tarikh hayat tu mesti ada. Yang lain tu
Kalau diorang yang besar-besar ni jangan minta KKM lah. Itu urusan pemakan, bukan urusan kita. Soalan seterusnya, siapakah yang bertanggungjawab untuk pemeriksaan produk dan kawal kualiti? Contohnya macam ada mana-mana pekerja yang ditugaskan untuk cek? Adalah setiap staff dah alert lah benda tu. Dia tahulah, dia kena check lah. Bagian ni lah, bagian bekalan lah. Bekalan masuk. Kita sampai ke berapa ni? Masjid ni selalu kalau asal pergi masjid ni. Ni sampai ke berapa ni? Pukul 5? Pukul 6? Wih, banyak kau nak bayar kat masjid ke? Dia berhenti bayang kau apa? Orang jual ATM tak apa usah sembahyang ke? Kena jaga bab sembahyang ni jaga. Berhenti 5 berhenti sembahyang. Pukul 5. Okey? Okey, apa lagi? Untuk pihak operasi, silakan. Terima kasih. Berapa session ni? Ni dah 2 dah. Berapa ni? Ada lagi 2. Apa yang sampai pukul 6 pula? Lepas tu ada lagi ke? Tak ada lah. Ni lagi 10 minit. Kami cuba tanya supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kami dari kumpulan marketing atau pemasaran, saya Nadira dan yang di sebelah saya Iman. Jadi kami kebanyakannya akan tanya pasal pemasaran lah, pasal marketing. Jadi seperti yang Encik sudah nyatakan awal tadi, ada orang yang handle marketing iaitu orang Encik Fazli iaitu IT. Jadi boleh tak saya ingin menjemput sekali untuk kita buat sesi? Jadi ni. Orang nak call ke ah? Sebagaimana yang kita sedia maklum, Mas Bukti menyediakan barang-barang halal untuk orang Muslim kebanyakannya. Jadi boleh dikatakan target market Mas Bukti adalah Muslim. Okey. Kalau macam tu, bagaimana Mas Bukti mengenal pasti keperluan mereka? Dari segi Dari offline ke atau online? kedua-dua. Okey. Kalau bercerita lagi offline. Okey. Kami kat sini ada buku pun ada, pakaian pun ada. Di sinilah, di bahagian HQ ni lah. Di cawangan tu banyakkan barang-barang frozen dengan barang yang kering ni lah. Tapi di sini macam-macam ada. Satu-satu keperluan dia, kalau pelanggan tanya, ada tak buku ni? Tengok, tak ada. InsyaAllah minggu depan ada. Itu lah jawapannya. Banyakkan barang yang kita cuba puaskan hati customer ni. Permintaan customer insyaAllah. Kalau apa dia minta pun kita akan bagi. Tapi mungkin makan masa lah. Kecuali barang-barang yang dia ada tu lah. Tapi kalau yang pun, maknanya kita pastikan. Kalau tengok dari row yang kopi tadi kan. Kopi tu ada kat 30 pembekal. Lebih pun 30 rasanya. Kopi apa nak? Kopi kulim. Kopi soda. Kopi cekudu. Macam-macam kopi orang Melayu kita buat. Itu maknanya kalau selera dia tak ada juga kat situ, tak tahulah dia ni. Macam-macam ada. Kalau kuih frozen macam-macam ada. Tapi banyak sekarang ni maksudnya kita kena lengkapkan barang-barang kita. Satu lengkapkan, satu kena banyak. Jadi orang tengok pun kan. Kalau tak, biasanya kalau pelanggan datang kat Mas Putih Ampang ni, biasanya saya nak beli 2 barang. Kata dia, tiba-tiba sepaku dia balik. Sebab apa? Pertamanya macam mi biasanya kan. Ataupun bihun. Berapa banyak produk orang kita buat. Bihun ada kat sini, ada bihun Supi, bihun Adabi, bihun Faiza. Maknanya dia ada pilihan.
Jadi juga mi biasa ni pun banyak. Ada 4-5 syarikat yang hantar kat sini. Sebab itulah bila insya-Allah kedai kita ni dah besar, dia orang akan datang sendiri hantar barang. Dulu kita cari. Sampai ke Shalam dah pakcik mencari barang-barang. Tapi sekarang ni alhamdulillah sampai cili bo, cili sos semua ni. Alhamdulillah Hasan semua adalah apa sebut je. InsyaAllah ada. Daripada Thailand pun ada. Mana daripada Thailand pun datang ni orang Islam macam tu. Okey ke? Online? Okay, kalau setakat ni untuk online kita baru start 5 tahun. Ada baru kerja 2020. So masa first dulu kira untuk online kita tak tumpu semua lah. Kedai runcit ni dia margin untuk keuntungan ni sikit je. So kita pilih produk yang margin besar sikit. Tumpu brand tu ke minat dari tu lah. Setakat ni kita tumpu yang produk-produk macam tu je margin tinggi sikit. Okay, soalan seterusnya. Untuk membina sesebuah bisnes tu, logo, slogan dan warna tu main peranan yang sangat penting. Jadi bagi tuan-tuan dan puan, sejauh mana pentingnya penjenamaan tu dalam strategi pemasaran? Sebab Mas Putih ni lebih pada lokal. Bukan lokal lagi pun daerah je. Kawasan ni je. Itu pun kadang-kadang kami dah tersanggup kan. Banyak permintaan. Kalau macam Nestle, tu satu negara. Itu je perlu. Sebab dia bersaing dengan syarikat lain. Adabi ke, Faiza ke. Tapi kalau setakat di Seremban ni, barang-barang yang kita perlukan, umat Islam perlukan. Yang pentingnya apa? Halal. Kedua, sodap. Kan? Makan sodap. Yang ketiga apa? Dia dah onanya dah jenama tu dah dikenali. Kalau pakcik dulu mula-mula jual barang, masa cikgu Cina masa ngajar ni. Pakcik dulu cari barang kat mana tu? Dia dulu IKIM. Iklan dah keluar IKIM, cepat-cepat tangkap jadi pengedar Negeri Sembilan. Apa barang masa tu? Jus tu guru, pakcik pengedar dia. Masa tu barang Iraq, susu kambing, pakcik pengedar dia. Tangkap cepat. Dia maknanya barang-barang dah dikenali. Dia orang telefon je lah kata pengedar 9, Haji Mano. Dia orang telefon lah. Kalau radio IKIM tu selalu keluar nama pakcik. Dulu. Bagaimana dengan nama Mas Bukti tu? Orang tak tanya pun. Kenapa? Tekan. Mas ni nama Mas ni masa pakcik dapat anak yang pertama dia pakai Mas lah kat napkin pun dia Mas Mu'anno and Salina. Yang Bukti tu duduk Taman Bukti. Mas Bukti. Tu boleh. Tapi kalau korang tengok tengoklah dalam online. Bukan yang online, Mas Bukti keluarlah. Nanti kau nak besar buat nama dah tahu dah nama korang dua orang kan. Okey, dah habis dah? Banyak. Okey, soalan seterusnya. Pada era sekarang ni, ada banyak saluran pemasaran yang bisnes gunakan. Ada yang mengiklankan guna signboard, ada yang guna media sosial. Jadi Mas Bukti paling guna mana satu yang paling kerap digunakan dan adakah bagi Mas Bukti itu berkesan? Apa yang digunakan itu berkesan? Ya, sebab yang untuk online ni dia kena banyak percubaan. So masa first saya masuk, saya try dulu untuk Facebook. So zaman tu memang Facebook dah hujung-hujung masa tu. 2020 tu TikTok baru nak naik kan. Itu saya masuk terus belajar TikTok tapi tak ada buat lagi account. So kita tumpu pada Facebook, naikkan like. Jadi segi engagement bagus, tapi untuk daripada belian Sale kurang. Sale tu memang kurang. Lepas tu tahun depan tu 2021 saya try untuk website pula. Untuk website tu dia bagus juga, ada peningkatan dalam 10%. 20% melalui website lah. Kita buat e-commerce dalam website. So lepas tak dapat pergi jauh juga, buat macam mana buat test ni tak lepas, kita pergi ke TikTok. Lepas tahu belajar algoritma dia semua, itu baru kita pergi TikTok. Itu alhamdulillah
bulan ketiga TikTok buka dalam dah lebih dah sale daripada website, daripada Facebook untuk online sajalah, bukan offline. Itu. So sekarang ni kita more to TikTok sebab memang sekarang trending market kita dah TikTok, Shopee, dua tu je. So mungkin sebab lepas ni mungkin kita akan dapatkan live host untuk TikTok, sebab memang pada pandangan saya lah, masa akan datang akan ada live host TikTok ni memang kerjaya yang diperlukan pada masa akan datang. Sekarang pun dah perlu kan? Memang akan boleh pergi jauh lah. Kerjaya yang tetap mungkin akan satu hari nanti lah. Pernah dengar tak kek cempedak? Apa namanya? KL. Ujung ni. Ujung ni. Nombor 1. Kali nombor 6. TikTok lah. TikTok ni sebab dia boleh menyentuh perasaan kan. Boleh menyebabkan orang menangis, orang ketawa, gelak. Orang suka. Bila orang suka, orang belilah kan. Tapi banyakkan TikTok ni main peranan besar dalam pasaran. Rasanya sekarang ni kata dia cili kering boleh kan, boleh laku dengan TikTok. Tak tahulah apa cili kering yang lebih yang lebih baik, yang kurang baik, tak tahulah. Tapi sama, lebih kurang kan. Tapi kalau barang lain tu memang ada lah. Tapi kalau pandai cakap, ada rupa sikit kan. Lepas tu barang tu pula yang kita orang sekarang ni yang kata hot item tadi, minyak zaituna. Ini memang minyak yang terbaik. Dia buah putih. Yang kedua dia daripada Morocco, tanah yang disebut dalam Quran. Bukan timur, bukan barat. Lepas tu dia punya kualiti dia diakui oleh OIC ni Olive Council, International Council. Dan baru ni kita ada buat dengan Uniza di Terengganu, Institut Terengganu, mengenai minyak zaituna ni dia dah diuji di sini, alhamdulillah. Memang diakui ada maknanya terbaik minyak ni daripada yang lain yang ada di pasaran lah, dia kena jual di kedai-kedai biasa. Dan juga dia pernah dapat gold award international contest olive ni, peringkat dunia dah tahun 2024 dapat 5 ke 6 gold medal. Mana yang ni lah kita, yang ni kalau walaupun sekarang TikTok pun kita tak boleh lebih cakap pasal gold medal pun tak boleh cakap dah sekarang ni. Tu dah tak tahulah sekatan, sebab benda tu benda baik. Orang bukti baiknya dia dapat gold medal lah kan. Sebab yang nak itu gold medal bukan peringkat Malaysia, peringkat dunia. Pakar-pakar minyak zaitun dunia. Itu salah satulah. Barang terbukti baik dan pandai nak cakap, dan harga pun mana lebih murah sikit daripada yang lain, insya-Allah. Bila tu main peranan besar dalam TikTok lah. Untuk jualan. Baik, soalan seterusnya. Dalam bisnes ni, mesti akan ada pelawak yang datang, lepas tu biasanya akan cakap macam, tengok-tengok je, tengok-tengok dulu, macam tu. Macam mana Mas Putih nak tukarkan daripada dia tengok-tengok je tu kepada pelanggan yang betul-betul di Mas Bukti ni rasanya tak ada yang tengok pun. Ada. Datang, pertama yang bagian proses ni lah. Dia banyak kata beli 2 barang dari 1 bakul barang. Yang biasa macam tu macam minyak zaitun tadi lah kan. Kita bukan masuk dalam expo. Kan expo betul. Orang tengok-tengok. Tapi Mas Bukti datang, orang datang nak beli. Bukan nak tengok-tengok. Datang memang nak beli. Kecuali yang bagian minyak zaitun kan, daripada dia dulu beli produk lain, sekarang ada produk lain. Itulah. Kalau cuba kita nak tambah. Okey, baik, soalan seterusnya. Faham tadi tu? Soalan seterusnya, macam mana Mas Bukti jadualkan bila pemasaran tu, bila marketing macam nak iklankan, bila nak lakukan marketing ni, bila macam mana nak uruskan? Untuk macam permulaan TikTok dulu dia tak laju pun. Dalam awal-awal sebulan tu memang ada saya jalankan 3 promotion lah. Kita try 3 daripada segi kita bagi pack. Satu, kedua tu kita bagi video. Ketiga kita tunjukkan gambar kilang. Macam tu. So kita bandingkan 3-3 tu mana yang bagus app juga. Kita dari situlah kita nampak punya dia kadang benda ni banyak view tapi jualan tak ada pun.
Tu beza dia. Kita nak ada view okey, jualan pun ada. Kita tak nak view banyak tapi jualan tak ada. Sebab kita TikTok ni ada beza. Kita bukan creator lah, kita seller. Tu beza dia, kena tahu. Content creator lain, kita seller lain. Seller kita memang tengok macam kita, kalau kita tu macam bosan, tapi memang kita seller. Kita terangkan tentang produk saja. Dia tak buat video mengarut. Macam tu. Itu beza dia lah. Itu dari situ belajar. Itu sekarang ni setakat ni dah daripada bulan pertama sampai sekarang ni dah daripada 6,000 peningkatan sekarang dah hampir ke 30,000 jualan online sajalah. Jadi soalan seterusnya, siapa dan bagaimana Mas Bukti menjana idea-idea baru untuk mencipta kempen pemasaran itu? Dan dalam banyak-banyak yang Mas Bukti dah jalankan, ada tak yang berjaya dan ada tak yang sebaliknya? Dan apa yang Mas Bukti belajar daripada itu? Macam itulah yang saya cakap awal tadi, Facebook. Kita mula awal dulu kita buat Facebook, website dengan TikTok. So kita, sebab macam dulu kita tak perasan, kita tak try lagi TikTok. So lepas kita dapat baca marketing punya trend sosial media daripada TikTok, memang dia laju daripada TikTok ke Shopee. Kat situ lah kita tumpukan dia. Macam sekarang ni website, kalau ada pun sikit slow memang. Sebab memang trending orang sekarang kan scroll kan beli dah. Settle kan? Macam tu je sekarang style dia. Jadi soalan terakhir dari saya, apa alat atau perisian yang Mas Bukti guna untuk membuat siaran, analisis dan laporan marketing? Okey, kalau macam untuk Google, kami guna Google Ads atau AdSense. Google AdSense. Kalau macam TikTok, dia ada sendiri lah. TikTok seller, dia punya data analyze dia. Dari situ kita nak baca tentang graf-graf macam mana jualan semua lah. Kalau daripada macam untuk Facebook, dia more to ads lah. Ads delivery. Kalau yang offline ni tengoklah sistem kita orang lah. Sistem yang counter tu kan. Dari situ kita boleh tahu jualan kita. Apa barang yang banyak laku, barang yang kurang. Jadi dengan tu saya rasa kita akhiri dekat saya dulu. Lepas rehat kita sambung dengan soalan dari Iman pula. Ada berapa orang lagi? Nanti lepas saya nanti ada lagi satu last satu. Kita dah habis sesi. Habiskanlah boleh. Habiskan. Okey, terima kasih Nadira. Jadi saya teruskan sesi soal jawab kita. Dari segi layanan pelanggan oleh Mas Bukti. Okey, macam mana Mas Bukti layan maklum balas ataupun aduan daripada pelanggan dari segi dekat offline store ataupun daripada online. Dan kalau daripada online, macam mana Mas Bukti handle komen-komen negatif ataupun komen-komen buruk daripada pelanggan? Alright. Kalau offline ni biasanya barang-barang yang orang dapat tu mungkin salah satunya yang expired tadi lah. Mungkin dekat expired dia pulang kan. Kita ganti je lah. Kita ganti je. Pelanggan ni biasa jangan orang kata apa customer alert strike kan. Apa pelanggan komplainnya kita layan. Kena layan. Tak adalah kita kata tak boleh. Kalau maidin banyak sekedar je kan. Kena apa si borang, bagi bil. Dia tu mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan baru lebih. Boleh dapat duit balik ataupun boleh pulang barang. Tapi insya-Allah kat sini tak ada masalah. Hanya segi kata rubutan pelanggan tu kurang sangatlah. Kalau ada pun boleh diselesaikan secepat mungkin. Boleh ke tu? Boleh. Kalau dari segi online tu kan macam mana Mas Bukti and then kalau ada komen negatif tu daripada Satu je itu kan. Ada satu je itu.
Dia sebenarnya daripada awal Google banyak komen. Tapi kalau macam TikTok ni sekarang ni ada, sebab itu ada jual masa puasa itu jual kurma. Sampai kurma dekat rumah dia dah penyek. Sebab puasa ni memang ramai orang post-post masa nak keluar rumah beli belah. Yang post dia dah banyak, yang banyak repeat. So kita kalau macam tu, kita memang ada selitkan dalam post tu kita punya nombor telefon kan, untuk bagi tahu dia kalau ada masalah dengan barang terus direct WhatsApp. Sorry contoh. Macam tu lah. Itu kita akan gaji lah. Kalau memang itu dah salah kita lah. So kalau macam dari barang macam itu ada first minyak zaitun juga. Dia sampai kat orang tu dah tak ada minyak. Tapi dia punya seal tak terbuka. Kita ganti juga dan tu kita claim dekat HQ lah, HQ produk. Jadi saya teruskan dengan soalan seterusnya. Seperti Encik Fazli dah nyatakan tadi, tadi ada nak hire kita panggil live coach. Jadi setakat ini Mas Putih ada tak bekerjasama dengan mana-mana influencer ke ataupun duta jenama lain? Kalau ada, macam mana Mas Putih uruskan? Macam mana Mas Putih uruskan? Biasanya yang itu diberi syarikat lah, pemekan. Pemekan sendiri ada influencer je. Kalau biasanya kita akan buat macam launch, bukan launch lah, maksudnya kita buat macam jamu kaya misalnya kan. Kita target sale itu mungkin 30,000 ke jualan satu item lah. Ada beberapa item yang kita pilih. Kita panggil lah influencer daripada syarikat datang untuk bagi talk ataupun bertemu pelanggan lah. Kat sini kita biasanya kita buat setahun sekali memang ada jamuan untuk customer, untuk pelanggan lah. Jamu raya lah biasanya kita buat jamu raya. Marketing kan ada barang dia kan. Dia datang dia buat tester kadang. Intip tu sendiri. Macam daripada Adabi dia rajin datang buat food test kat bawah. Food test. Dia ambil bahan pada sini, dia masakkan, so orang datang makan, mana yang okey beli je terus. Adabi. Influencer dia datang untuk produk launch lah, produk baru. Baru dia datang, dia hantar lah. Bukan kita yang selalu sediakan. Memang orang. Macam mana Mas Putih kawal jenama Mas Putih ni dekat media sosial ataupun saluran digital lain? Sebab kita tahu banyak lagi jenama-jenama lain kan. Jadi macam mana Mas Putih ni kawal brand ni? Mas Putih tak ada jenama. Mas Putih jual orang lain punya jenama. Kan. Doa lah kami boleh keluar pula. Tapi bila nak keluar jenama ni, kita akan tubuh satu jabatan lain. Jadi banyak kos dia. Saya tak galakkan kita. Ada dah orang tawarkan buat barang ni, tahu dah jamu Mas Putih, tapi kita tak nak. Banyak. Nanti dia punya masalah akan timbul pada kita. Jadi kita hanya jual saja, jual barang-barang jualan. Jadi tak timbul masalah tu lah. Kalau tadi kalau Mas Putih nak keluarkan barang ni, apakah barang yang Mas Putih nak? Produk apa? Barang pertama, produk daripada brand Mas Putih itu sendiri. Ada Dia jual emas je lah. Emas kan ni perasaan cukup bagus. Ini token emas. Yang nampak sekarang lah itu lah. Betul. Okey, saya teruskan. Okey, apakah cabaran yang paling besar bila Mas Putih nak promosikan produk-produk dan macam mana nak tarik perhatian dari customer untuk beli dari barang yang dijual oleh Mas Putih? Sebenarnya itu saya sebut tadi, salah satunya Rui Hakim tadi dah diiklankan. Yang keduanya mulut ke mulut lah. Dulu kedai saya dia kecil je. Sebab kita jual barang Muslim, barang buatan orang Muslim. Dulu kita signboard kita Mas Putih Halal Shop. Tak boleh kena halal, kena saman 50,000. Bagian halal. Dia kata macam kita memengaruhi pelanggan, tak boleh.
Sedangkan ni kedai orang Islam kan. Memang kita jual halal. Tapi tak boleh. Terus kedai buang halal. Tak adalah. Kedai Muslim je boleh. Dari maknanya sekarang ni banyakkan pelanggan akan cari tempat kita sebab kita jual produk Muslim. Tetapi itulah yang disebut tadi tu segi kita nak mengiklankan. Okay. Mungkin ni kelemahan Mas Putih lagi lah. Mungkin belum kita mungkin iklan tu belum cukup lagi. Belum cukup. Walaupun kita dah ada kedai di Senawang, di Seremban 2, di Pacu Jaya, di TTJ, di bahagian selatan Seremban tu.